Assalamualaikum semua. Hari ini kita masak tilapia merah masak asam, resepi ringkas dan mudah. Jom kita mula. Mula-mula, tabur kunyit dan garam gaul hingga rata. Selepas itu, goreng ikan yang diperap. Angkat. Kemudian, tumis bawang merah, bawang putih dan halia. Selepas itu, tuang air asam jawa. Tambah sedikit air. Masukkan gula, garam dan perasa. Biarkan sehingga mendidih. Kemudian masuk ikan yang telah digoreng. Akhir sekali, tabur cili yang dipotong serong. Siap. Selamat mencuba.